Okay, hari ni kita ada sebiji kereta Volkswagen Tiguan. So, owner ni dia datang dekat kita, dia komplain, dia bagi tahu yang kereta ni ada rasa bergegar semasa dia nak laju lah. So, dia pun datang dekat kita, dia bagi tahu, dan bila kita check, kita dapati masalah dia tu pada dia punya ni lah, mounting long shaft dia. Okay, so macam yang kau tengok ni merupakan mounting long shaft yang lama dia lah. Dia punya mounting bahagian depan pun dah ada kesan candar sebab dia berlaga dengan dia punya body kereta, dan dia punya mounting pun kau nampak ni dah crack. So, kenapa benda ni crack? Sebab benda ni dia getah. So, macam biasalah kalau getah ni, bila sampai masa dia tu, bila mileage dah 1000 km ke atas, benda ni akan mengeras dan dia akan crack lah. Nak tak nak, memang kita bagi tahu owner untuk tukarlah dia punya mounting long shaft ni. So kepada korang dekat luar sana tu yang menggunakan kereta Continental, tak kisahlah kereta apa-apa pun, Mercedes ke, BMW ke, Volkswagen, Volvo, Audi, Porsche, mileage kereta korang tu dah melebihi 100,000 km, 44 WNT, macam mounting ni sendiri, seandainya korang belum tukar, cepat-cepatlah pergi tukar. Sebab seeloknya kita recommend dekat korang tukar benda ni sebelum rosak. Recommend kita korang tukarlah sekurang-kurangnya bila mileage kereta korang tu dah sampai 80,000 km hingga ke 100,000 km. Okay? Jadi untuk korang ada masalah dengan kereta, boleh datang kat kami, Transmart Auto Base.